hari ni ada lagi satu customer lah. Customer my walk-in lah. So Kak dari kilang mana? Abot. Abot. Saya abot yang kat sini lah. Betul. Abot kat mana? Kat Sigit tu kan? Betul Okay. So akak ni dia last minute mai pukul 4 tadi. So sekarang 4 lebih lah. Dah dia punya dokumen okey. So dia apply 3K. 3K approve. Dapat bersih tangan lah. So jom kita kira. So akak guna adik ni untuk apa? Banyak. Tak apa, tak bagi tahu. Nah, 1,000 kat Kira juga nah. RM2,000. Oh, udah tu. Okay, RM2,000. So RM3,000 Kak dapat bersih. Tak ada deposit. Tak ada potongan, betul ya? So semua Kak faham lah. Tadi Lisa explain macam mana cara bayar semua pun okey ya? Okay, itu saja Kak. Terima kasih.